Bayangkan anda masuk ke sebuah kedai makan tapi tiba-tiba rasa berat di bahu, lutut mula sengal dan anak kecil menangis tanpa sebab. Kedai itu nampak biasa tapi ada sesuatu yang menjilat. Pinggan di belakang dapur bukan manusia. Dari gerai viral yang disihir hingga kedai yang guna pelaris jin. Kisah-kisah ni buat kita fikir dua kali sebelum makan di luar. Di sini admin ingin berkongsikan 5 tanda kedai itu ada pelaris yang ramai tak sangka. Nombor 5. Masuk kedai terus rasa berat rupanya bukan perkara biasa. Menurut video TikTok Pusat Rawatan Al-Idrus, terdapat sebuah kedai makan yang dikatakan mempunyai gangguan makhluk halus sehingga menyebabkan ramai pelanggan berasa tak selesa apabila masuk ke dalamnya. Sebaik melangkah masuk ke kedai tersebut, pelanggan akan merasakan berat pada bahu, sakit pinggang, sakit lutut serta kebas pada kaki. Bila mana kita masuk kedai dia, kita jadi berat bahu, sakit pinggang, sakit lutut, kebas kaki. Keadaan ini sangat luar biasa kerana rasa sakit dan berat itu hanya dialami ketika berada di dalam kedai sahaja, tetapi akan hilang sebaik sahaja mereka keluar dari kawasan itu. Selain itu, Ustaz turut menjelaskan bahawa gangguan ini lebih ketara kepada mereka yang membawa anak kecil atau bayi. Kanak-kanak yang dibawa masuk ke dalam kedai berkenaan akan mula menangis dan menjerit tanpa sebab yang jelas. Lebih menakutkan, bayi yang masih kecil pula akan tiba-tiba meraung dan menangis kuat seolah-olah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh orang dewasa. Ustaz itu turut menasihatkan orang ramai agar berhati-hati memilih kedai makan. Macam anak kecil jadi menangis. Siapa yang bawa anak kecil tiba-tiba menjerit. Bawa baby tiba-tiba meraung, menangis. Hati-hati sebab baby dapat melihat. Terutamanya bagi mereka yang membawa anak kecil. Menurut beliau, bayi memiliki kelebihan untuk melihat makhluk halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar manusia biasa. Oleh itu, beliau menyarankan agar setiap orang membaca doa pelindung diri sebelum masuk ke mana-mana tempat baharu supaya terhindar daripada sebarang gangguan yang tidak diingini. Nombor 4. Rahsia hitam kedai makan sedap gila. Menerusi YouTube Joe si penglipur lara, beliau berkongsi kisah mengenai sebuah kedai makan yang menjadi tanda tanya ramai pelanggan. Menurutnya, makanan yang dimakan di kedai tersebut terasa sangat sedap, namun apabila dibungkus dan dibawa pulang ke rumah, rasanya berubah serta tidak lagi menyelerakan. Hal ini dikaitkan dengan penggunaan ilmu pelaris. Abang nak kongsikan ialah bila makan kat kedai tu sedap, tapi bila bawa balik rumah dah tak sedap. Di mana terdapat dakwaan bahawa sesetengah peniaga menggunakan khidmat jin untuk menjadikan makanan mereka kelihatan dan terasa lebih sedap daripada biasa. Menurut penceritaan itu, jin bukan sahaja digunakan untuk menarik pelanggan, tetapi juga berperanan penjaga kedai daripada gangguan jin-jin lain yang mungkin menghuni kawasan berdekatan. Jin pelaris ini dikatakan mempunyai tugas tertentu seperti menjampi makanan agar nampak lebih menarik serta menimbulkan rasa ingin makan dalam diri pengunjung. Bau masakan juga dikatakan akan menjadi lebih wangi dan menyelerakan sehingga menyebabkan pelanggan berasa teruja untuk makan lebih banyak daripada biasa. Antaranya, jin tu ditugaskan untuk menjampi-jampi makanan tu supaya nampak sedap, enak dimakan, bau yang menyelerakan, membantu menaikkan nafsu pengunjung. Kesan daripada amalan seperti ini boleh menjadi serius kepada pelanggan yang sering makan di kedai tersebut. Mereka akan merasa makanan itu terlalu sedap seolah-olah tidak dapat menahan diri daripada datang semula. Lama-kelamaan ia boleh menyebabkan seseorang ketagih atau terpengaruh secara rohani tanpa sedar. Nombor 3. Ayat kursi tersingkap rahsia. Menurut YouTube Yukas Clips, Ustaz berkongsikan satu amalan untuk mengesan sama ada restoran atau kedai makan ada menggunakan pelaris yang tidak dibenarkan oleh Islam. Katanya, jika seseorang membaca ayat kursi dengan 9 wakaf lalu meniup ke arah kedai dan jika terasa angin berpatah balik ke muka, itu tanda kemungkinan ada jin atau pelaris di situ. Dia ada cara dia. Contoh baca ayat kursi semua wakaf. Lepas tu tiupkan pada kedai tersebut. Kalau ada jin pelaris yang digunakan di kedai tersebut,
kita akan ada satu rasa angin yang patah balik pada muka kita. Fenomena angin berpatah balik itu menjadi petanda bahawa kedai itu berkemungkinan menggunakan bantuan makhluk halus untuk menarik pelanggan. Ustaz menjelaskan amalan ini boleh dilakukan sama ada di hadapan kedai atau dari jarak jauh seperti dalam kereta, tetapi perlu menghadap ke arah kedai tersebut. Caranya ialah dengan membaca ayat kursi 9 wakaf sambil berniat dalam hati agar Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan jika benar kedai itu menggunakan pelaris yang menyalahi syarak. Selepas bacaan selesai, hendaklah meniup perlahan ke arah kedai tersebut sambil menunggu rasa angin yang mungkin berpatah balik ke arah diri sendiri. Jadi kita tiup. Okey, tiup perlahan je. Okey, kita tengok ada tak satu balikan angin ke muka kita. Macam tu. Kalau ada rasa, dia ada pakai. Namun, jika selepas bacaan dan tiupan dilakukan sebanyak 7 kali dan tiada langsung rasa angin berpatah balik, maka itu bermaksud kedai tersebut tidak menggunakan pelaris. Menurut Ustaz, cara ini bukanlah satu bentuk sihir atau perbuatan khurafat, tetapi sekadar ikhtiar untuk memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 2. Jin penjilat pinggan. Menerusi YouTube Joe si penglipo lara, salah satu tanda kedai makan mengamalkan ilmu pelaris ialah apabila tempat basuh pinggan terletak jauh daripada dewan makan utama. Ada kedai yang meletakkannya di bangunan sebelah, malah ada juga yang menyorokkan di belakang blok supaya tidak mudah dilihat oleh pelanggan. Kedai yang mengamalkan ilmu pelaris ni ialah ia mempunyai tempat basuh pinggan yang jauh daripada dewan makan. Ada kalanya tempat basuh pinggan tu dekat bangunan sebelah ataupun dekat belakang blok. Keadaan ini menimbulkan tanda tanya kerana secara logiknya tempat membasuh pinggan sepatutnya berdekatan bagi memudahkan pekerja, bukannya disembunyikan jauh dari pandangan. Seekor jin dikatakan ditempatkan di kawasan basuh pinggan oleh tuan kedai dengan tugas menjilat pinggan kotor pelanggan sebelum meludahkannya semula. Dia akan letakkan seekor jin dekat kawasan basuh pinggan tu dan tugas jin ni adalah menjilat-jilat semua pinggan pelanggan yang telah kotor dan meludah-ludah pinggan tu. Tujuannya adalah supaya pelanggan yang datang makan di kedai tersebut secara tidak sedar akan menjilat ludah jin apabila menggunakan pinggan berkenaan. Akibatnya, pelanggan akan terasa ingin datang semula ke kedai itu berulang kali seolah-olah ketagih dengan makanan yang disajikan. Untuk orang yang akan datang, mereka akan dapat menjilat ludah-ludah jin ni dan datang semula. Amalan ini merupakan perjanjian dengan makhluk halus untuk menarik rezeki tidak berkat. Sebab itu, tempat basuh pinggan diletakkan jauh agar jin tidak terlihat manusia. Namun, menurut cerita tersebut, ada sesetengah orang yang terbuka hijab atau terdiri daripada golongan alim mereka. Inilah yang mampu melihat perkara gaib. Nombor 1. Sihir tutup gerai banana dips. Menurut sumber harian Metro, seorang pempengaruh berusia 25 tahun yang dikenali sebagai Adib Aidil, pemilik jenama Banana Dips yang juga mendakwa gerai perniagaannya di Melaka disihir sehingga terpaksa ditutup. Menurut Adib, dia mengambil keputusan untuk menutup terus gerai itu bagi mengelakkan gangguan menjejaskan dirinya dan keluarga. Walaupun ramai pelanggan tidak memahami situasi sebenar, Adib tampil menjelaskan perkara itu menerusi siaran langsung di TikTok. Kini, beliau hanya menumpukan perhatian kepada cawangan utama di Kajang Selangor di samping meneruskan kerjaya baharunya sebagai juru terbang di sebuah syarikat penerbangan swasta tempatan. Kejadian itu jadi peringatan kepada peniaga supaya lebih berhati-hati kerana sihir boleh menimpa sesiapa dari restoran besar hingga ke gerai kecil. Menurut Ustaz Herman Sudil, bahan sihir yang sering digunakan termasuk najis manusia, tanah kubur, kain kafan, duit lama, tulang haiwan, garam kasar dan tulisan pemujaan syaitan. Tujuannya ialah menutup pandangan pelanggan, merosakkan makanan atau membuat orang rasa jijik. Antara tanda kedai terkena sihir ialah peniaga cepat letih, hilang semangat, makanan cepat basi, pekerja sering bergaduh, pelanggan sukar nampak kedai dan berlaku gangguan misteri. Dari gerai disihir hingga jin penjilat pinggan, semua kisah ini membawa satu pesanan, di mana rezeki yang tidak berkat pasti akan ada balasannya. Ada kedai yang nampak biasa tapi penuh misteri, dari pelanggan terasa berat badan secara tiba-tiba, makanan yang hilang rasa bila dibawa pulang, hingga jin yang kononnya menjilat pinggan untuk ikat pelanggan supaya datang semula.
bermula. Di sebalik semua cerita ini, satu perkara adalah pasti, bila rezeki dicari dengan cara yang salah, keberkatan pasti akan hilang. Jom komen adakah anda akan lebih berhati-hati selepas ini dalam memilih kedai makan viral. Komen juga tanda-tanda lain kedai itu ada pelaris. Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.